Selamat pagi di Aktau, Kazakhstan. Kita orang baru sampai naik train 40 jam. Kita orang sampai pukul 4 pagi. And then kita orang melepet dekat depan hotel sampai sekarang. Sekarang ni kita orang tak boleh nak check in lagi. Check in dia pukul 14, pukul 2. Jadi kita orang jalan-jalan je lah. Jalan-jalan, cari tempat nak breakfast. Lepas breakfast, mungkin kita try tengok apa yang kita orang boleh jumpa. Laut dia ke, apa ke. Sekarang ni langit dia gelap. Aku tak tahu, aku takut hujan. Sebab takut macam kita kena dekat Astana, hujan. So sama-sama kita doakan yang tak hujan lah. Sejuk tak sejuk? Kalau korang nak tanya, sejuk disebabkan ada angin. Kalau tak ada angin, should be okay. Tapi disebabkan ada angin, dia agak sejuk sikit lah. Sejuk bukan sejuk sikit, sejuk banyak sebenarnya. Jadi aku ada jumpa satu kedai makan nama dia Cafe Istanbul. Dia buka 24 jam. Jalan kaki 14 minit daripada hotel. Bini aku ni lah nak kebab, sangat kebab. Dia dah 20 hari makan Maggi, perut pun dah masuk angin dah. 40 jam dalam train makan Maggi, roti lah. Adalah makanan lain juga. Adalah makan nasi tapi tak sedap. Dia ada nasi plof jual atas train. So aku tak prefer korang makan, tak sedap pun. Bab makanan halal, bila aku borak dengan orang sini cakap diorang ni majoriti Muslim, majoriti Islam. Tapi aku tak berani juga. Nak makan korang kena baca. Korang kena baca menu dia juga. Depan lagi satu, korang kena baca menu juga. Sebab sometimes ada kedai yang kalau kau tengok menu dia ada serve BABI. So kena check lah. So bangunan dia memang bangunan petak lah. Uni Soviet punya bangunan lah, tak boleh buat apa lah. Ini memang salah satu kawasan jajahan dia. Bandar dia sunyi. Tak tahulah petang nanti macam mana. Okay, pagi, terlalu pagi. Diorang punya waktu aktif pun pukul 10. Gangster tu. Ekor dia pergi mana? Ekor kontot. Ini Rasa ekor dia kena potong kan macam. tak, yang ni mulut kena tutup ni bahaya. Ni sekolah dekat Aktau. Macam ni keadaan sekolah dia. Tapi 2 orang je parents tak nak pergi sekolah. Tapi satulah, negara-negara tan ni debu dia memang tak boleh buat bincang lah. Disebabkan pagi tak boleh check in lagi, kita orang lepak kopi dulu. Minum kopi. And then dia orang ada kebab. Katanya isi ayam. Kita try. Sedap tak sedap? Bismillah. Memang ayam. Dia nak panas kan? Tak panas betul. Tapi hari ni memang betul-betul panas. First impression aku dekat Aktau ni okey, sebab tak jalan banyak ni. Sejuk, angin ni kuat. So sekarang baru nampak matahari. Kita harap weather dia okey. Hari pertama dekat Aktau, Kazakhstan. Hari ni lebih pada santai. Kita orang jalan-jalan, pusing-pusing dekat area bandar dia. Try tengok tepi-tepi pantai dia. Dia ada satu tempat attraction. Sekarang tengah jadi hot area, ramai juga orang kat sana. Keadaan macam mana tak tahu lagi, kita tengok. So kalau korang tengok bangunan dia sama je. Tapi yang kat sini dia unik sikit. Bagi aku dia agak berbeza. Bandar-bandar Kazakhstan yang lain yang kita orang pergi lah. Kereta dia pun banyak. Ni ada satu tempat attraction, tapi tak tahu apa. Ada api. Jadi ada tanda penghormatan dia dekat sini. Ada api yang sentiasa menyala. Aku perasan satu benda Kazakhstan ni, kalau untuk penghormatan pada orang yang dah mati ke apa ke, dia orang menggunakan api macam ni lah. Daripada segi bangunan dia tak biarkan kosong. Jadi dia akan ada lukisan. Macam korang tengok kat situ. Kat situ dia ada lukisan. Satu benda yang kau takkan tahan kat sini, kawasan dia memang sangat berabuk. So kalau korang nak tahu, Kaspian ni dia bukannya laut tau ni yang sebenarnya. Ini adalah tasik. Tasik terbesar di dunia. Gabungkan beberapa negara. Contohnya tasik ni dikongsi dengan Rusia, Kazakhstan,
Azerbaijan, dia berkongsi tasik ni. Macam Kazakhstan aku rasa mungkin dia orang tak ada laut. And then dia orang training apa semua mungkin dekat sini lah. Sebab belakang aku ni pun ada dia punya polis marine macam tu. Dekat Kazakhstan ni makanan paling senang kau nak order. Kau pun tak tahu benda ni lah ni. Ni nama dia pilah tapi makanan Uzbek sebenarnya. Tapi boleh dikatakan semua kedai halal dekat area Kazakhstan mesti ada benda ni. Cuma rasa dia berbeza-beza. Ada kedai yang rempah dia banyak, ada kedai yang rempah dia tak banyak. Tapi untuk kita tekak Melayu boleh makan. Kita try yang ni mana rasa dia Tengok rasa dia okey tak okey. Ini so rasa macam nasi minyak senang cerita. Tapi dia pakai ni tau. Dia berbeza sebab dia akan pakai kacang kuda. Main benda lagi satu. Masa tu kita orang order. Jarang-jarang ada sos. Selalu tak ada sos. Kebab dia rasa banyak. Sos cili jarang-jarang dapat. Sos tomato, sos cili. Tomato. Tak Kalau orang kata jangan gelojoh. Panas, tak boleh nak makan. So hari kedua dekat Aktau. Kita orang nak pergi dekat satu kawasan ni. Dia macam ada theme park. Tapi kena naik bas. So kita orang akan naik bas. Kita orang akan tunggu bas dekat situ. Bas nombor 6, berapa stesen nanti aku ikut. Kita tengok balik. So sekarang kita orang dekat satu kawasan yang agak nak kata seram tak seram. Cuma dia dekat macam tengah-tengah. Nah, dekat macam padang pasir, tak padang pasir. Di kawasan lapang lah. Sebenarnya dekat Aktau ni dia adalah kawasan yang diorang bangunkan, orang panggil apa? Petroleum apa semua. Tapi di tengah-tengah kawasan pembangunan petroleum ni tiba-tiba kau boleh jumpa ni lah, kau tengok. Ada taman tema. Tapi taman tema tak ada orang, kosong. Mungkin sekarang ni masih musim sejuk. Taman tema ni akan dibuka di musim panas mungkin. So tempat yang aku berjalan sekarang ni korang tengok. Tak ada apa, infrastruktur tak ada, apa pun tak ada. So kita sekarang tak tahu, kita just jalan tengok keadaan apa yang kita akan jumpa. Di ujung. Sekarang ni kena jalan kat ujung taman tema ni. Pergi ke sana. Pergi tengok macam mana. So ni pengalaman baru dalam hidup. Itulah kadang-kadang kau tengok dalam Google, kau check dalam internet apa semua, tak boleh percaya 100%. Kau kena sampai sendiri. So aku ada tengok yang budak naik train dengan kita orang naik train sama-sama tu. Dia pergi tempat ni. Dia ada ambil gambar macam mana tepi laut. So aku nak pergi tepi laut tu. Sekarang ni aku tak jumpa jalan daripada jalan besar ni. Aku nak pergi ke tepi laut belah sana. Sekarang tengah usaha lah jalan-jalan. Orang bas tu pun tengok kita orang pelik tadi. Tapi ada lagi pelik. Tadi ada 3 orang Rusia. 3 orang Rusia. Dia turun kat ujung sana. Ujung sana tu lagi tak ada apa-apa. Masih orang kata apa, construction apa semua. Tapi dia orang turun kat sana. Tu lagi teruk Tak apa. Kita explore slow. Aku rasa dia orang akan buka taman tema ni pada musim panas kot. Musim sejuk memang tak adalah orang nak main kat taman tema ni. So dekat sini nampaklah proper dia sikit. Tapi tak tahu apa yang ada. Tapi theme park dia memang tak buka lah.
So kita akan duduk, berehat, bertenang. Walaupun tempat tutup, ada juga orang datang untuk ambil gambar. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Okay. Thank you. You're welcome. So kalau nak ikutkan pantai dia cantik. Tu. Nampak tu, jalan ke sana tu. Jambatan tu. So macam mana perasaan anda sampai kat satu tempat yang hiding gem? Sebab cantik. Kalau tidak mengarut di Kuala Lumpur dekat tempat minyak. Kita orang sampai tempat ni kita orang tak tahu. Nak panggil dia hiding gem ke ataupun tempat apa yang kita orang sesat. Benda dah sampai. So jalan je lah ya. Settle dekat kawasan atau dekat bahagian Taman Tema ni. Kat kawasan ni tak ada apa-apa pun. Kalau kau datang, tapi tak mahal lah naik bas RM100 satu orang, dua orang lebih kurang. Kalau dua trip RM200. Tapi okey lah untuk experience untuk jalan. Tapi memang kosong lah. Kat sini kosong. Kawasan diorang, kawasan buat minyak macam tu lah aku rasa. Hari ketiga dekat Attau, kita orang check out. Tapi train kita orang pukul 8 malam. So letak barang dekat hotel, kita orang jalan-jalan dulu, santai. Mungkin cari kafe, lepak minum-minum, makan tengah hari, apa semua. Dan pukul 6 kot. Pukul 6 baru kita orang ambil beg, kita gerak daripada sini lah. Boleh naik bas sebenarnya daripada hotel pergi ke train station. Tapi barang macam banyak. Macam ambil Yandex kot senang. Sebab Yandex ni sebenarnya tak mahal pun. Korang sekali jalan lebih kurang dalam RM20, RM14 bergantung lah. Tapi kalau untuk train station ni setengah jam perjalanan mungkin dalam 20 lebih lah. Kita cerita sikit lah pasal Attau. Attau ni kalau kau tanya aku best tak best, okey lah. Sebab dia tak ada banyak attraction. Tapi kau akan rasa kau duduk dekat satu negara yang berlainan. Berlainan maksud dia benda yang kau tak boleh jumpa dekat negara lain. Contoh macam aku dah pergi macam-macam negara. So far suasana dekat sini aku tak dapat lah macam suasana negara-negara yang aku dah pergi. Mungkin kalau kau nak dapat suasana macam kat sini kau kena pergi dekat Rusia lah kot. Dia agak ala-ala lebih kurang lah. Untuk kali ni kita orang kena naik train daripada Attau pergi ke Nukus. Train dalam 13 jam Train 13 jam akan sampai lah. Sekarang kita cari makan dulu. Aku makan kat kedai ni. Repeat untuk kali kedua. Okay, next perjalanan kita orang akan sambung lagi. Daripada Attau pergi ke Nukus 13 jam. Maksudnya kita orang akan tukar negara. Daripada Kazakhstan akan pergi ke Uzbek. Tapi untuk train ni lain daripada train awal-awal kita naik. Komen pasal train? Dia antik. Antik train lama. Betul, dia train lama. Perjalanan dia smooth tak smooth apa semua kita tak boleh cerita sekarang. Kita tunggu nanti perjalanan setelah 13 jam.